Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri di Imamku episod ke-50. So jom kita tonton. Maut, ajal, maut, jodoh, Allah dah tentukan aja, Rafiq. Maira kata awak nak kahwin dengan doktor. Saya terpun gembira, Udin. Kalau awak dah kahwin nanti, bolehlah saya kejar Maira. Sampai itu, padahal Rafiq dengan Budin ni senasib sebenarnya. Dua-dua tak dapat Maira kalau ikutkan lah, kalau ikut situasi ni. Sebab Maira Maira dah berkuasa dengan Budin. Lepas tu dengan Rafiq ni lagilah susah. Sebab Maira tak boleh terima Rafiq ni sebelum ni sebagai seorang anak mak, yang mana lebih pentingkan mak dia. Memanglah sepatutnya tentu. Tapi bila dia terlalu ikut kata mak dia, sampai tak ada ruang untuk diri Humaira. Dan satu lagi sebab mak si Rafiq ni memang busuk hati dengan Humaira. Punca Rafiq duduk atas katil hospital tu pun sebab si mak si Rafiq sendiri. Rafiq tak tahu lagi. Tapi tak tahu lah Rafiq tahu ke tak. Tapi rasanya Rafiq dah tahu lah kot. Tapi Rafiq punya confident dia boleh dapatkan Humaira tu, rasa macam tapi di titik inilah Budin cuba nak pujuk balik Humaira yang dia marah sangat sebelum ni. Marah dia seminggu je lah. Kalau compare dengan Humaira kena maki, bukan Humaira yang maki dia sepanjang 38 episod. Dalam masa sama juga Dr. Afifah dia terpaksa berdamai dengan takdir yang Budin bukan lelaki miliknya. Maksudnya memanglah Budin tu sebelum ni suami kepada Humaira, tapi Dr. Afifah sebelum ni nak try Budin, tapi hakikatnya Budin adalah suami kepada Humaira. Dan macam gitulah penulis skrip nak satukan dua watak utama ni, Budin dan Humaira. Kita kena terima je lah. Jumpa lagi.